Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam 25 minit bersama Mufti pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan membicarakan satu lagi modu ataupun satu lagi tajuk yang dinamakan tata cara pembuatan fatwa. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan saya pada hari ini orangnya bukan calang-calang, orang yang bertepatan dengan tajuk yang kita akan ajukan beberapa persoalan kepada tetamu kita pada hari ini, yaitu Ustaz Dr. Arifin bin Ali, Ketua Penolong Mufti Kanan yang juga Ketua Bahagian Fatwa di Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Doktor? Alhamdulillah baik. Boleh barangkali Doktor bagi tahu asal kita? Asal usul. Ya, asal daripada wilayah Persekutuan Labuan. Suku kaum Brunei ya. Melayu Brunei ya, campur-campur. Alhamdulillah kita mungkin bakar-rapak nih kan Doktor. Insyaallah. Okay. Sudah berapa lama berkhidmat di Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah? Sejak Desember 2003, lebih kurang dekat 22 tahun lah. Alhamdulillah. Dari tahun berapa? Dari Desember 2003. Sebelum ini indak ke mana-mana jabatan lah? Ada juga lah di tempat lain. Di pensyarah di Kolej Ibu Kota. Kemudian di pegawai di tadbir agama di SSB. SSB. Pernah dulu sekejap je lah, dah lama. Baik, orangnya pun sudah berlama berkhidmat di Pejabat Mufti Negeri Sabah. Dan sesuai untuk kita ajukan beberapa persoalan. Dan mudah-mudahan akan beri manfaat yang berfaedah kepada kita lah. Doktor, maksud fatwa itu sendiri dalam barangkali dalam loga bahasa Arab, mahaza fatwa. Apa itu fatwa sebenarnya? Okay, insyaAllah. Okay, fatwa ni dia diambil dalam perkataan bahasa Arab lah, kan? Fatwa. Di mana yang bolehlah kita maknakan sebagai penerangan ataupun penjelasan. Itu dari sudut bahasanya lah, sebab dia pun dari bahasa Arab kan. Cuma dari istilahnya kita selalu mengambil daripada kitab Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti karangan Ibnu Hamdan ataupun Syekh Ahmad Ibnu Hamdan rahimahullahu taala, di mana dia menjelaskan tentang fatwa tu al-ikhbar bi hukmillah an dalil syar'i, iaitu memberikan penerangan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil syarak. Dalil syarak ni Al-Quran, kekuatan dia lah dalil tu dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas itulah kan. Itu dari sudut dia punya makna bahasa dan juga istilahnya lah. Cumanya mungkin saya boleh tambah sedikit ya. Cuma dari sudut fatwa itu sendiri, dia sudah melalui mungkin boleh kita akan evolusi lah kan, perkembangan dari sudut penggunaannya. Sebab fatwa tu kalau kita lihat dari sudut penggunaannya sekarang, dia suatu perkara yang telah diwartakan, barulah boleh kita katakan dia sebagai fatwa. Jadi bukan sewenang-wenangnya orang kata saya berfatwa. Maknanya diwartakan dulu. Diwartakan dulu, baru kita boleh fatwakan. Walaupun keputusan itu dikeluarkan daripada Majlis Fatwa Negeri Sabah, tapi kalau tidak diwartakan maka tidak boleh dianggap sebagai satu fatwa. Jadi dia mesti warta dulu. Baik, Doktor, untuk di Sabah lah, apa perkara yang antara yang pertama dipatuakan? Dia setakat data yang kita dapat, mungkin ada lagi lah, ini setakat data yang kita dapat tahun 1978 ada satu fatwa yang diwartakan mengenai tentang ajaran Nasrul Haq. Itu dia di antara yang terawal di Sabah ini Doktor, ajaran ini banyak diamalkan di sebelah mana Nasrul Haq ini? Sebab kalau ikut pada zaman-zaman sebelum ni memang banyak. Hatta masa saya di Labuan pun memang ada juga diamalkan Nasrul Haq ni. Rata-rata semua daerah ataupun ada daerah tertentu? Rasanya kemungkinan banyak diamalkan di beberapa daerah di negeri Sabah ni lah. Sebab itu mungkin dibawa ke Jawatan Kuasa Fatwa pada ketika itu, dan dinyatakan ia suatu perkara yang dilarang lah, Nasrul Haq ni. Sebab itu difatwakan dan diwartakan tahun 1978. Itu setakat data yang kita dapat lah. Laduni ni Doktor? Setakat ni macam belum lagi.
Lagipun badai ini pernah kita dengar di beberapa daerah di negeri Sabah. Jadi sekarang ini alhamdulillah sunyi sudahlah. Satu ketika ladun ini ada beberapa daerah yang mengamalkan nih. Maknanya dia tidak diwartakan lah ataupun tidak dipatuakan. Mungkin belum ada kajian yang dibuat. Dan kalau ada kajian yang dibuat dan dikemukakan kepada Majlis Fatwa Negeri Sabah, akan dibahaskan dan mungkin di situ boleh kita buat satu keputusan lah, insya-Allah. Sesuatu perkara ini mungkin ada sebab kenapa dipatuakan. Sesuatu perkara itu mungkin ada sebab-musabab kenapa ia dipatuakan? Dalam enakmen fatwa kita tahun 2004 dan yang terbaru ni pindaan, enakmen fatwa pindaan 2023, memang dinyatakanlah beberapa isu yang boleh dibawa ke Majlis Fatwa Negeri Sabah. Sebagai contoh, mungkin perintah daripada Tuan Yang Terutama, ataupun mungkin daripada Majlis Fatwa itu sendiri mau ingin buat kajian tersebut, ataupun daripada daripada persorangan daripada masyarakat Sabah yang memerlukan sesuatu isu itu untuk dikupaskan, sebagai contoh kan. Jadi kalaulah sesuatu perkara itu penting untuk terutamanya dari sudut perundangan, selalunya kita perlu untuk wartakan di negeri ini, sebab untuk tujuan pewartaan tu khususnya dalam ajaran sesat terkini. Apa yang terkini, baru saja yang terkini Februari 2025, GISB tu, HB tu. Itu sudah warta. Boleh tengok dalam gazet Warta Kerajaan Negeri Sabah, sudah keluar di sana. Itu yang terbarulah, Februari 2025. Alhamdulillah. Mungkin doktor boleh kongsikan salah satu nama enakmen yang kita gunakan sekarang ini. Okey, alhamdulillah di negeri Sabah ni di antara yang terawal lah kita membuat enakmen fatwa, iaitu enakmen fatwa 2004. Kemudian alhamdulillah tahun 2023 kita sudah kemaskini dan buat pindaan. Dan alhamdulillah diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri dan kita namakan enakmen fatwa dalam kurungan pindaan 2023. Jadi dia merujuk kepada itulah sekarang, dan juga masih pakai lagi lah 2004 tu. Cara sendiri pembuatan fatwa ini, ada kaedah-kaedah dia, formula-formula dia? Okey, tata cara pembuatan fatwa ni dia merujuk kepada Seksyen 8. Dalam Seksyen 8 tu dia menerangkan bagaimana tata cara tu dibuat sebelum sesuatu fatwa itu dikeluarkan. Iaitu yang pertamanya, satu kajian akan dibuat terlebih dahulu. Kan kalau ada isu sebagai contoh kan, ada orang soal mufti ke, buat surat ke sebagai contoh, ataupun macam saya katakan tadi, 3 perkara tu kan, dapat perintah daripada Tuan Yang Terutama ataupun mufti Majlis Fatwa sendiri yang mau kajian tu dibuat kan, ataupun soalan-soalan kan. Jadi kita buat kajian dulu. Dan kajian tu berbentuk kita panggil kajian kertas fatwa lah. Dan kajian kertas fatwa tu kalau mau mendetailkan lagi, memang ada dia punya skema dia lah. Dia punya cara dia. Ada latar belakang isu, tujuan, latar belakang isu, kemudian ada hujah dan dalil dan semualah yang lengkap untuk kita bawa ke dalam Majlis Fatwa Negeri Sabah. Jadi sudah bawa yang keduanya, dibentangkan, dibahaskan, yalah ceritalah di sana kan macam mana di peringkat kebangsaan kali. Kita ada mungkin muzakarah sesama pejabat putih untuk soal-soal fatwa ini. Memang ada. Dalam setahun berapa kali? Tapi sebab mufti dia sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa muzakarah kebangsaan, selalunya keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat kebangsaan dia akan kemukakan kepada pihak kita untuk diteliti. Dan kita pun nak menerima terus, sebab dalam enakmen kita nyatakan boleh sama ada kita terima dorang punya keputusan tersebut sebagai pandangan hukum, ataupun yalah kita boleh teliti dan ubah dari sudut dia punya sirah dia. Jadi saya teruskan yang tadi tata cara sekejap. Tata cara tu yang pertama tadi kajian dibuat, yang keduanya dibentangkan, dibahaskan. Okey, selesailah cerita, yang ketiganya ada keputusan. Jadi apabila ada keputusan, di situ barulah sama ada kita warta atau tidak. Jadi apabila kita wartalah sebagai contoh, ada proses pewartaan, di situlah baru kita akan minta perkenan Tuan Yang Terutama untuk diperkenankan. Jadi ringkasnya, apabila sudah diperkenankan, maka di situlah dia dianggap sebagai satu warta yang disiarkan di warta. Fatwa itu sendiri sah juga. Jadi dia ada 4 peringkat gitulah. Gitu. Alhamdulillah. Mungkin melibatkan beberapa ahli fatwa di negeri Sabah dalam kelompok yang berapa jumlahnya ahli kuasa dia ini?
Okey, dia dalam kalau enactment fatwa 2004 dulu, dia kurang sedikit berbanding yang enactment pindaan ni. Dalam enactment pindaan 2023, enactment fatwa dalam kurungan pindaan 2023. Pada awalnya berapa jumlah? 12 orang dia tidak begitu inilah, kalau sebelum-sebelum ni lagi sikit lah. Tapi sekarang ni enactment fatwa pindaan 2023 ada 13 orang. 13 orang. Sebagai contoh, saya kasih contoh, sebagai contoh mufti sendiri, kemudian timbalan mufti, kemudian wakil daripada seorang wakil daripada majlis, iaitu Majlis Agama Islam Sabah lah. Kemudian AG ataupun Peguam Besar Negeri Sabah ataupun wakilnya. Kemudian barulah 8 orang yang dinasihatkan oleh mufti dan dilantik oleh Tuan Yang Terutama daripada pelbagai jabatan, pelbagai organisasi ataupun bidang, pelbagai daripada jabatan kerajaan. Dia bebas lah, 8 orang ni bebas mengikut kepada kebijaksanaan ataupun kriteria masing-masing lah. Betul. Mengikut kepada mufti yang akan nasihatkan nama-nama tu, dia akan senaraikan, kemudian dia akan serahkan kepada Tuan Yang Utama untuk diberikan watikah kepada mereka. Dan yang terakhir setiausaha dia salah. Setiausaha, jadi semuanya ada 13 orang. Itu yang terbaru lah dalam section 6 tu. Ada menyatakan sedemikian tu, alhamdulillah. Untuk kita di Sabah, Doktor, mungkin setiap tahun tu ada bilangan-bilangan tertentu. Tapi untuk yang terkini di negeri kita sendiri, ada sudah berapa jumlah yang telah dipatuakan? Setakat ni, setakat data yang kita dapat daripada 78 tadi kan, sampailah 2025 ini, termasuk yang terbaru ni, kalau kita ikut kita punya perkiraan sudah 42 warta lah. 42 warta. Masih kalau boleh, kalau ikut bilangan tu macam sedikit lah. Ya, betul. Sebab kadang-kadang prosesnya tu prosesnya tu agak sedikit sukar kadang-kadang. Mengambil masa juga. Mengambil masa, betul. Jadi sebab itulah setakat ni baru 42 bilangan itulah. Dan tapi sebenarnya ada lagi beberapa keputusan yang masih dalam proses pewartaan tu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan bertambah lagi lah untuk dia apa ni, keputusan yang untuk diwartakan ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Demikianlah sedikit sebanyak perkongsian bicara bersama mufti kita pada petang ini, iaitu 25 minit bersama mufti dengan satu tajuk yang cukup baik, iaitu tata cara pembuatan fatwa. Dan insya-Allah buat sementara waktu ini bicara mufti ini kita berundur seketika, dan insya-Allah di hari-hari yang mendatang ini kita akan bersua dan berjumpa lagi. Untuk itu, akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.